Kalau tekak korang selera sama macam aku, suka cari menu-menu kampung, terutama sekali lemak salai, sini kompon ramai-ramai kat sini. Confirm mesti korang puas hati. Kalau korang tak percaya, tanya yang dah pergi. Orang-orang JB, orang Singapura, kalau korang nak cari masak lemak yang betul-betul padu, macam mak-mak kau masak, rasa macam orang dulu masak, kau boleh datang kat Salai di Ceruk. Tapi kalau yang tak tahu kat mana Salai di Ceruk, nanti last video aku tunjukkan kau orang kat mana lokasi dia. Salai di Ceruk ni memang tak asing lagi bagi orang JB ataupun orang Singapura. Ramai yang dah sampai dekat sini. Siapa yang pernah sampai kat sini, cuba kau kongsi pengalaman korang sikit dekat komen tu. Tapi kalau korang yang dah lama tak datang kat Salai di Ceruk ni, memang korang akan terkejut sikit lah. Sebab sekarang dia dah berwajah baru. Lagi selesa, lagi kemas, lagi syok nak makan dengan family ataupun dengan member. Tapi macam biasa, cuma ni je yang aku order. Kalau korang belum try set ayam gepuk dia, kau kena try. Kalau set ayam gepuk, kau boleh dapat sup kosong dia free je. Tapi kalau untuk lemak cili api ni, korang kena tambah 50 sen. Untuk air, korang boleh pilih sirap ataupun TOS. Hari ni aku nak buat kelainan sikit. Ayam gepuk makan dengan lemak cili api. Biar ada punya rasa tu, ada pergi lagi. Korang tengok sendiri. Aku pun dah sampai jilat jari. Maknanya memang betul-betul pergi. Malas nak cakap banyak lagi, nanti korang datang, try lah sendiri. Itik salai. Biasanya orang buat ayam ataupun daging salai. Tapi bila guna itik, dia punya rasa terus naik level. Isi dia lembut, berjus, lepas tu bau salai memang menyengat. Jadi korang jangan salahkan aku kalau korang makan bertambah. Ni nama memang jarang dengar, Siakap Celupa. Nama pun jarang dengar, mesti susah nak cari kat tempat lain. Tapi dekat sini ada. Tapi kalau korang dah cuba yang ni, confirm lain kali kalau korang datang takkan tinggal menu yang ni. Kau bayangkanlah daging disalai pelan-pelan, asap kayu tu meresap masuk dalam isi daging sampai bau dia wangi semacam. Lepas tu masuk pula dalam kuah lemak cili api. Kombinasi dia memang ganas. Kuah dia pekat, pedas-pedas tapi nak lagi. Campur pula rasa salai tu, memang sekali makan susah nak berhenti. Talapia belado. Nampak je ikan ni macam biasa, tapi bila dah kena dengan sambal belado dia, terus jadi luar biasa. Talapia ni digoreng garing dulu sampai warna kemasan. Bila cubit je isi dia tu, boleh dengar kerangupan kulit dia. Campur pula dengan sambal belado. Memang jenis lauk yang buat orang makan diam-diam sebab terlalu fokus. Menu satu ni pun korang jangan tinggal. Ayam bakar Wong Solo. Ayam dia pun cukup lembut, dibakar dengan sangat sempurna. Dan bau asap yang boleh menambahkan selera makan. Tambah pula dengan sambal kicap, resepi salai di Ceruk. Kadang-kadang benda simple macam ayam bakar ni buat orang repeat datang lagi. Kalau korang tak percaya, kau cubalah sendiri. Menu terakhir aku ayam percik. Ayam yang diperap dengan rempah dulu sampai sebati. Lepas tu baru bakar atas api pelan-pelan. Cicah pula dengan sos yang disediakan. Sekali gigit terasa kelembutan dan menyatu dengan rempah ratus yang diperap dengan sempurna. Untuk menu Siakap Celupa, talapia belado, ayam bakar Wong Solo dengan ayam percik, korang boleh dapat kuah sup dengan percuma je. Tapi kalau kau nak kuah masak lemak cili api, kau kena tambah 50 sen semangkuk. Inilah dia barisan-barisan salai di Ceruk yang sentiasa menunggu kehadiran korang. Sini aku nak tunjuk korang tempat parking dia dengan lokasi dia dekat mana. Yang tulis no parking ni, ini untuk drop off OKU, orang-orang tua, warga mas. Kalau motor kat sebelah sana. Kalau kereta, korang boleh parking kat sana tu, di Ceruk Coffee. Sebelah sana pun banyak parking lagi tu kalau kau tengok. Motor kau jangan parking kat sini tau. Kau masuk kat dalam tu. Kat dalam tu tempat parking motor. Bukan kat sini. Sini letak signboard je. Kalau susah sangat kau nak cari kat mana, kau cari je kat penunjuk arah korang tu, Salai di Ceruk. Waktu operasi dia siap Rabu sampai Isnin. Hari Selasa cuti tau. Pukul 10 pagi sampai pukul 5 petang. Kalau ada Coffee Ceruk pun sama juga. Dia cuti hari Selasa tapi dia buka daripada pukul 5 petang sampai pukul 10.30 malam. Kalau korang betul-betul nak rasa lemak cili api yang sebenarnya, kau datang kat Salai di Ceruk. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.